Tahniah. Kerajaan Madani di bawah pemerintahan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Hukuman yang diberikan terhadap mereka yang berniat secara sengaja untuk menghina nama Nabi Muhammad, junjungan sallallahu alaihi wasallam, hanya hukuman RM10,000 dan dijatuhkan di bawah MC sahaja, dan tiada pendakwaan di bawah akta polis langsung. Jadi ini membuktikan bahawa kelemahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang pemimpin Islam untuk mempertahankan kemuliaan nama junjungan Nabi Muhammad SAW ini. Jadi apa perlu kita buat sebagai orang Islam? Sekurang-kurangnya kita mempertahankan nama kemuliaan Islam, nama Nabi Muhammad SAW. Tetapi dibiarkan hanya dengan mengenakan hukuman yang begitu ringan dan bukan pun didakwa di bawah akta polis langsung. Hanya didenda RM10,000